antiseptik disampaikan pada tempat terluka bagi mencegah jangkitan. Seterusnya plaster. Plaster digunakan untuk menutup luka-luka kecil. Seterusnya pelekat. Pita pelekat digunakan untuk melekatkan kain kasar pada kulit. Seterusnya gunting. Gunting digunakan untuk menggunting kain kasar dan pita pelekat berkenaan. Seterusnya saya akan menerangkan cara-cara bantuan mula merawat luka tercalar di tapak tangan. Pastikan tangan bersih sebelum menyentuh luka. Hentikan pendarahan dengan menekan luka menggunakan kain kasar atau kain yang bersih. Bersihkan luka menggunakan air yang bersih. Sapukan cecair antiseptik pada kawasan luka untuk mengelakkan jangkitan kuman. Tutup luka menggunakan kain kasar. Seterusnya, cara-cara bantuan mula merawat luka teriris pada daya secara ringkas. Pastikan tangan bersih sebelum menyentuh luka. Hentikan pendarahan dengan menekan luka menggunakan kain kasar atau kain bersih. Bersihkan luka dengan air bersih. Tutup luka menggunakan kain kasar. Cara-cara bantu mula merawat tangan patah secara ringkas. Jangan gerakkan tangan yang disakit patah. Sokong tangan yang patah menggunakan kuda. Letakkan pad ais kepada tangan yang patah. Dapatkan rawatan dengan cepat. Sekian, terima kasih.